Pekeluar automotif global tidak kisahlah sama ada motosikal atau kereta, mereka sedang berperang sekarang ni. Sama ada berperang dari segi teknologi dan berperang dari segi harga. Tetapi siapa yang untung? Sudah pastinya kita yang untung. Saya Eriwan, selamat datang ke channel Motorcar. Kenapa model ini boleh menggugat pasaran SUV segmen A yang lain? Kerana model ini datang dengan enjin hybrid yang ditawarkan bawah 100,000. Itu yang Chery janji. Tetapi apa yang saya difahamkan, ada juga ura-ura yang mengatakan untuk model hybrid ini dijual bermula RM90,000, manakala untuk varian 1.5 liter turbo dijual bermula RM80,000. Wow, ini adalah betul-betul perang harga tetapi teknologi yang sangat-sangat tinggi. Saya tak katakan perang harga itu harga yang lebih murah. Tidak. Tetapi sebagai contoh, sebelum ini kalau kereta di bawah 100,000 kita tak akan menerima sistem ADAS. Tetapi sekarang bawah 100,000 pun dah ada sistem ADAS selain didatangkan dengan ciri-ciri premium yang ada pada ruang kabin. Itu yang saya katakan. Bukan harga yang lebih rendah, tetapi untuk harga yang korang bayar tu, korang memiliki pelbagai teknologi premium dan juga enjin yang lebih power. Dalam keluarga Tigo yang ada dekat pasaran Malaysia, yang ini yang paling adik ataupun yang paling kecil, tetapi dia tidak terlalu kecil untuk dibandingkan dengan SUV segmen A. Kalau kita lihat dari segi reka bentuknya, yes, kita senang kenal Chery Tigo Cross ni sebab dia mempunyai grill yang besar dan mempunyai bintik-bintik seperti diamond. Yang ini bagi saya bila kita lihat daripada jauh, yes, kita sudah kenal ini adalah Chery Tigo Cross. Memiliki lampu LED yang sangat kecil yang juga menarik dan didatangkan dengan lampu DRL menegak. Dari segi segmen, ini adalah SUV segmen A yang mana dia akan bersaing dengan Pro 2 Altiva. Tetapi dari segi dimensi dia, model ini lagi besar sebenarnya dengan memiliki panjang 4,318mm, lebar 1,830mm, manakala tinggi adalah 1,670mm. Jadi kalau kita bandingkan dengan Pro 2 Altiva yang ini lagi besar, saya boleh katakan ini adalah SUV segmen A++ yang hampir menyamai dimensi Proton X50. Bahagian tepi, yes, korang akan nampak satu garisan yang cukup menarik untuk model ini. Menggunakan rim 17 inci dengan design rim yang aerodinamik. Tetapi kalau untuk varian yang 1.5 liter turbo, dia menggunakan rim yang lebih besar, bersaiz 18 inci. Side mirror yang mempunyai indikator signal pada bahagian tepi ini, mempunyai kamera 540 darjah, mempunyai roof rail. Tetapi yang membuatkan kenderaan ini nampak cantik adalah pada bahagian sini. Dia nampak kenderaan ini terapung untuk membezakan pada bahagian bandad dan juga bahagian bumbung. Okay, bahagian belakang ni datangkan dengan lampu LED 3D yang mana waktu malam korang akan nampak ni garisan-garisan daripada tepi ni sampai ke hujung sini. Mempunyai spoiler, ada juga antena shark fin, tetapi ada sedikit yang kurang bagi saya, tetapi sebenarnya untuk itu tidak perlu pun sebab model ini tidak didatangkan dengan boot berkuasa. Ruangan dalaman ni masih lagi luas yang korang boleh isi pelbagai beg. Sama ada beg yang besar, beg kabin yang macam ni boleh isi 1, 2, 3, mungkin 4. Cuma kat sini ada bonggol sini sikit yang mana bawah ni ada bateri. Tak cukup ruang nak isi barang, nak pindah rumah, tak perlu risau. Dia mempunyai kerusi lipatan 60-40. Banyak barang lagi korang boleh isi. Yang ini ada tayar spare. Tak perlu risau kalau korang pancit di tepi jalan. Untuk membezakan model hybrid dan tidak, kat sini ada logo hybrid. Ada warna biru muda. Apa harga bawah 100,000 korang dapat kualiti seperti kereta 150,000 hingga 200,000. Kenapa? Datang dengan ni, papan pemuka, material lembut, sini lembut, kerusi balutan kulit, ada kemasan warna putih, skrin infotainment,
saiz 10.25 inci, meter cluster saiz 10.25 inci yang bersambung, sangat menarik. Resolution dia TikTok. Memang saya boleh katakan jenama-jenama daripada China ni, kalau resolution dia untuk teknologi macam ni memang bagus. Model ini datangkan sistem infotainment yang boleh disambungkan dengan Android Auto, Apple CarPlay, dan apa yang saya paling suka adalah kamera pandangan 540 darjah. Kiri, kanan, depan, belakang boleh saya nampak. Bawah ni pun saya boleh nampak. Ini adalah kelebihan untuk kenderaan Chery Tiggo Cross ni. Dari segi steering, yes, datang dengan balutan kulit. Steering teleskopik, boleh angkat atas, bawah, depan, belakang. Tetapi korang nampak ni, ini adalah sensor untuk mata, tetapi ini adalah model CBU, model daripada China. Tetapi untuk model yang dipasang untuk pasaran Malaysia tidak lama lagi tidak didatangkan dengan ciri ini. Butang fizikal, yang ini saya paling suka sebabnya kebanyakan kereta-kereta yang canggih, terutama sekali kereta EV, butang-butang ni diorang dah masukkan. Jadi semua kena touch dekat skrin. Kadang-kadang kalau kita nak touch dekat skrin ni sangat menyeksakan sebab kita agak tak tahu macam mana nak tekan. Tetapi untuk butang fizikal ni memang bagus. Konsol tengah ni, korang nampak ni ada info-info digital ni. Yang ini membuatkan kenderaan ini nampak lebih mewah, lebih mahal, sangat bagus. Selain itu, dia mempunyai dua aircon yang mana penumpang dan pemandu boleh ubah mengikut suhu yang dikendaki. Nak simpan barang berharga, jangan risau, korang boleh selit daripada bawah ni. Selain itu, didatangkan dengan slot USB, Type A, Type C, ada pengecas tanpa wire dan juga soket 12 volt. Macam-macam ada. Macam mana pula bahagian belakang? Tempat duduk dia agak selesa, cuma rasa sedikit keras. Tetapi kaki saya dekat bahagian ni tidak tergantung. Kursi ni agak lebar. Selain kelegaan ruang kaki, sejengkal lebih. Ruang kepala memang tak ada masalah. Kalau orang tinggi pada saya pun memang tak ada masalah. Ada perehat tangan dan ada cup holder, sistem penyamaan udara dan juga satu slot USB. Apa yang saya impress untuk bahagian belakang ni, tempat duduk ni mengingatkan saya duduk dalam Mercedes-Benz. Untuk ciri keselamatan, sekiranya ada kenderaan pada bahagian belakang ni, kat sini akan bagi warning, jangan buka pintu. Tapi untuk model Cross ni tidak datangkan dengan speaker Sony, tak ada brand. Tapi bagi aku, bila aku dah dengar audio tadi dengan 6 pembesar suara pun okey, not bad. First impression bila saya pandu Chery Tiggo Cross CHH ni, apa yang saya boleh kongsikan adalah dari segi MVH. Okey, dari segi MVH untuk kenderaan China ni yang sesenyap ini, yang ini kita boleh bagi tanda bagus untuk kenderaan SUV segmen A. Sekarang saya memandu lebih kurang dalam kelajuan 90 km sejam. So, bunyi yang meneresak masuk dalam ruang kabin pun sangat minimalis. Jadi bagi saya untuk kenderaan yang seperti macam ni, dia memberi ketenangan bila kita memandu untuk jarak jauh ataupun bila kita balik kampung. Sebabnya tak ada rasa bunyi yang mengganggu bila kita memandu. Dari segi performance, yang ini yang paling best lah. Kenderaan ini menyalurkan 204 PS dengan 310 Nm of torque. Itu adalah angka yang besar untuk sebuah kenderaan segmen A ni, sebab dia kalau banding dengan SUV segmen A yang lain bawah 100,000, saya rasa ini adalah angka yang sangat tinggi. Okey, sekarang kita try tekan pedal minyak dia. Uish, sempoi. Bunyi yang meneresak masuk bila kita tekan pedal minyak secara agresif tu, yes, memang bunyi enjin masih lagi masuk, tapi bagi saya tidak terlalu mengganggu. Kuasa yang dibekalkan pun sangat menarik. Saya boleh katakan kenderaan ini memang cukup pregnant bila kita tekan pedal minyak dia. Kalau rasa tak cukup mood eco ni, model ni ada mood sport. It has entered sport mode. Okay, bila tekan mode sport ni, dia terus totally tukar karakter jadi budak jahat. Bila tekan pedal minyak pun dia macam melompat pergi.
jahat lah. Tapi untuk korang yang betul-betul ingin sebuah kenderaan yang cukup agresif, saya rasa tukar mode sport ni boleh jadi nakal korang semua ni. Kita try tekan. Wow, sangat impresif. Mode sport ni memang totally sangat impresif sebab dia tukar habis karakter pedal minyak dan karakter penukaran gear. Ini sangat menyenangkan. Okey, dari segi suspension, yang ini saya boleh katakan semua karakter kenderaan brand China ni suspension dia boleh katakan agak sama. Sebab bagi saya dia lebih kepada comfort. Bila lalu jalan yang tidak rata, itu adalah salah satu kelebihan untuk semua kenderaan China ni, iaitu kesesaan. Cuma bagi saya suspension yang lembut ni bila kita layan seleko, yang ini adalah sedikit kekurangan lah untuk kelajuan yang tinggi. Tapi kalau untuk normal driving, saya rasa suspension ni dah cukup bagus untuk semua orang untuk kawal kenderaan pada jalan yang seleko. Tapi bagi saya lebih kepada suspension comfort. Sebabnya saya akan guna kenderaan ini untuk keluarga saya. Jadi bila suspension lembut ni, semua orang selesa, anak-anak pun boleh tidur dengan nyaman. Bila dah tukar mode sport, jadi macam mana pula dari segi brake dia? Dari segi brake, yang ini saya boleh beri pujian lah. Sebab kalau kita tekan brake ni, kenderaan ini agak makan lah, memang betul-betul makan. Sebab brake ni selalunya untuk kereta bawah 100,000 ni, brake ni hanya pada bahagian depan saja. Tetapi untuk model ni datang dengan depan dan belakang. Jadi kuasa untuk membrake sangat impresif untuk kenderaan bawah 100,000. Selain itu, kenderaan ini didatangkan dengan sistem ADAS 2.5. Jadi bagi saya ini dah cukup bagus. Dari segi keselamatan ada, dari segi performance pun ada, dari segi keselesaan pun ada. Jadi ini adalah sebuah kenderaan SUV 7A yang cukup lengkap. Lebih-lebih lagi, Chery kata model ini dijual bawah 100,000. So itulah saya boleh katakan perang harga dan juga perang teknologi yang untungnya kita. Yang terakhir bila saya pandu cross ni, jarak kita nak pergi stesen minyak bila kita isi penuh, aku tak pernah jumpa lagi babe, 1,000 lebih. Selalunya kalau kita beli isi minyak penuh paling jauh 600. Tapi untuk model ni ditulis 1,000 lebih. So bagi aku yakinlah ini adalah salah satu kenderaan yang boleh jimat poket korang. Maksud aku duitlah. Poin utama kenderaan ini adalah enjin. First time weh, kereta bawah 100,000 ada damper macam ni. Mana ada untuk damper macam ni kan? Jadi damper ni sebenarnya sesuai atau memudahkan orang-orang yang tak cukup tinggi macam saya. Kalau orang pendek macam saya ni, nak angkat ni, nak ni, renyah. Tapi ada damper ni, ini adalah salah satu ciri yang paling bagus untuk Chery Tiggo Cross ini. Okey, apa yang korang nampak ini adalah enjin 1.5 liter NA Kitara Atkinson. Tetapi untuk membuatkan kenderaan ini lebih bertenaga, didatangkan dengan motor elektrik dengan transmisi DHT. Yang mana kenderaan ini mempunyai ciri teknologi yang dipanggilkan Chery Super Hybrid. Yang mana Super Hybrid ni korang sudah tahu, Super ni semua lebih. Dari segi prestasi, dari segi kelancaran, dari segi kesenyapan. Ini adalah punca dia yang mengatakan CHH. Yang lebih menarik lagi, 0-100 untuk sebuah SUV harga mahal ni hanya mencatatkan 8.9 saat saja dengan menggunakan mode sport. Jadi kita sebagai pengguna sepatut bersyukur sebab kebanyakan pengeluar otomotif di luar sana, terutama sekali brand China ni, dia berperang dari segi teknologi dan berperang dari segi harga. So, apa yang kita boleh dapat, kita akan dapat dengan harga yang sangat kompetitif dengan teknologi yang sangat tinggi tetapi harga yang mampu milik.
sebagai contoh saya katakan tadi 10 tahun lepas harga kereta 100,000 tapi tidak mempunyai sistem ADAS, tidak mempunyai ciri premium pada bahagian dalaman dan tidak mempunyai sistem hybrid. Hanya enjin NA biasa tapi harga 100,000. Tetapi untuk tahun 2025 dengan perang harga, perang teknologi, harga yang sedemikian, kita dapat semua seperti Chery Tiggo Cross CHH ini. Terima kasih kerana menonton channel Motorcar. Jumpa dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum.